Daripada menyelamatkan bola sepak Johor ke mengejar sejarah, JDT diterajui TMJ di ambang rekod dunia. Terjemahan artikel Bein Sports, media sukan antarabangsa. Di bawah kepimpinan DYAM Tunku Mahkota Ismail, skuad gergasi Malaysia Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim telah berubah daripada pasukan tempatan kepada kuasa besar bola sepak Asia Tenggara yang memburu rekod demi rekod. Kelab dari Malaysia ini kini berada di ambang untuk memecahkan rekod dunia. Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, semakin menghampiri sejarah bola sepak dunia selepas menyamai rekod kedua terpanjang tanpa kalah dalam liga yang pernah direkodkan. Harimau Selatan kini hanya 5 perlawanan lagi untuk mencipta rekod dunia baharu, satu pencapaian luar biasa bagi sebuah pasukan yang era moden mereka baru bermula lebih sedikit daripada 1 dekad lalu. JDT telah mencatat 104 perlawanan liga tanpa kalah, menyamai rekod yang pernah dicapai oleh kelab gergasi Romania, FC Steaua Bucharest dan kini hanya 4 perlawanan lagi untuk menyamai rekod sepanjang zaman sebanyak 108 perlawanan yang dipegang oleh kelab Ivory Coast, ASEC Mimosas sejak tahun 1994. Jika berjaya mengelak kekalahan dalam 5 perlawanan seterusnya, juara Malaysia itu akan berdiri sendirian dalam sejarah bola sepak dunia. Sebahagian besar kejayaan ini boleh dikaitkan dengan visi pemilik kelab, DYAM Tunku Mahkota Ismail. Pada tahun 2013, baginda menjawab seruan untuk menyelamatkan bola sepak Johor dengan mengambil alih kelab tersebut dan melancarkan projek bercita-cita tinggi yang dibina atas pelaburan dalam fasiliti, pembangunan belia, sains sukan, dan pengurusan profesional. Transformasi tersebut amat luar biasa. Sejak kebangkitan mereka ke pentas utama, JDT telah mendominasi bola sepak Malaysia dengan memenangi 12 kejuaraan Liga Super Malaysia, bersama beberapa Piala Malaysia, Piala FA, dan Piala Sumbangsih, selain turut mencipta sejarah di pentas benua. Mereka menjadi pasukan Malaysia pertama memenangi AFC Cup pada tahun 2015, dan kekal sebagai satu-satunya kelab Asia Tenggara yang pernah menjulang trofi tersebut. Baru-baru ini, JDT juga berjaya mara ke suku akhir Liga Juara-Juara AFC Elite, iaitu kejohanan kelab paling berprestij di Asia, sekaligus menegaskan cita-cita mereka untuk berjaya melebihi kejayaan di peringkat domestik. Dominasi mereka di pentas domestik sama hebatnya dengan kebangkitan mereka di Asia. JDT tidak pernah tewas dalam pertandingan domestik sejak November 2021, satu rekod yang kini telah melepasi 100 perlawanan, manakala 12 kejuaraan liga berturut-turut mereka kekal sebagai antara rentetan kejuaraan aktif paling panjang dalam bola sepak dunia. Kini, dengan peluang untuk memecahkan rekod yang telah bertahan lebih daripada 3 dekad, JDT bukan sahaja mendominasi bola sepak Malaysia, malah semakin hampir untuk menempatkan diri dalam sejarah bola sepak dunia.